Berapa maintenance untuk memiliki sebiji Kiwi Cafe Racer 152 ni? Kalau korang nak tahu, stay lah tengok video ni sampai habis. Harga bulanan untuk Kiwi Cafe Racer ni lebih kurang dalam RM203 sebulan. Untuk kos servis minyak hitam ni lebih kurang dalam RM50 lah. Kiraan 3,000 km ataupun 2 bulan sekali. Untuk full tank dia lebih kurang 12.1 liter. Sebulan tu anggaran korang isi dalam RM50 lah. Tangki dia besar, so boleh tahan lama jugalah minyak tu. Untuk road tax dia RM2 dan untuk insurans dia dalam RM400. So sebulan tu korang kena prepare dalam RM3 lah. So total kos sebulan yang korang kena prepare nak beli sebiji Kiwi Cafe Racer ni lebih kurang dalam RM300 lah. Tak jauh pun. Untuk kos warranty dia pula kan, jom kita tengok. Untuk tayar dia lebih kurang dalam RM300 lah. Satu set depan belakang. Untuk sprocket rantai dia lebih kurang dalam RM1.5. And untuk brake pad dia dalam RM20 lah. Untuk kos major service dia lebih kurang dalam RM300 lah starting. So untuk total kos warranty dia lebih kurang dalam RM770. So sebulan tu korang prepare dalam RM60. So kalau korang berminat dengan Kiwi Cafe Racer ni, macam biasa lah, korang tekan je like plan kat bio, isi nama dengan detail, nanti kita akan check korang. So jangan lupa like, comment, share, follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao.